Nak jadi pelajar cemerlang tetapi tidak tahu nak mula daripada mana? Di bawah rancangan RPM, terdapat 5 ciri murid sejahtera yang boleh membantu anda untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Tawatiran anak lelaki Cantiran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Palu dan kod sekolah JEA 2044. Antara ciri yang pertama ialah beradab, iaitu memiliki sasya yang sopan dan beretika tinggi. Contohnya, bersalam dengan cikgu apabila terjumpa. Salam sejahtera cikgu. Ciri yang kedua adalah berilmu. Pelajar perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas serta berpemikiran yang kritis. Abang tengah buat apa tu? Buat admit ni. Oh, admit. Ajar saya. Ni Oksigen akan hasilkan CO2 tambah air tambah tenaga. Faham tak kawan-kawan? Ciri-ciri yang ketiga adalah berdaya tahan. Pelajar perlulah kuat dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi cabaran dalam pelajaran. Ciri yang keempat adalah berkemahiran. Pelajar perlulah cekap dan mahir dalam semua aspek praktikal termasuklah TVET dan kemahiran insannya. Yang dapat dalam maklumat ni dalam formula. Faham tak? Faham? Faham? Ciri yang kelima adalah berkeyakinan. Pelajar sentiasa perlu beryakin dengan potensi diri dan berpegang teguh kepada nilai rukun negara. Apabila kelima-lima ciri ini dapat diamalkan, warga sekolah dapat melahirkan kawasan sekolah yang bersatu padu, berdaya saing dan harmoni. Kita bukan sahaja hebat dalam bilik saja, malah bersedia untuk menyumbang kepada masyarakat ini. Ayo, rakan-rakan, bersama-sama kita merealisasikan aspirasi murid sejahtera Malaysia. Sekian, terima kasih.